Kita debunk sikit mitos yang popular berkenaan dengan HIV, iaitu HIV ni boleh berjangkit ke melalui pelukan? Okey, salah tu Bang Lan sebenarnya. Salah. Sebenarnya melalui pelukan ni, dia takkan buat HIV tersebar. Kalau nak berjangkit ni, dia perlukan laluan yang tertentu lah, bukan sentuhan biasa saja. Laluan tertentu maksudnya melalui hubungan seks kan, ataupun daripada jarum. Tu nanti kita akan bincang lebih ni lah. Okay. Sebenarnya HIV ni dia tak berjangkit melalui pelukan, berkongsi makanan ataupun bersukan bersama melalui peluh ataupun ciuman ringan pada mereka yang berhubungan seks lah. Kalau mereka buat hubungan seks dengan mereka yang ada jangkit HIV kan, itu kalau kata dari konteks jangkitan lah, kita bukan nak menggalakkan mereka untuk ciuman apa semua, tapi kalau kata melalui hubungan seks ni, itu memang paling berisiko tinggi lah. Kalau macam sekarang ni punya trend lah. Okay. Dan ini hanya berjangkit melalui cecair badan tertentu seperti darah, air mani, cecair faraj dan juga susu ibu. Terus melalui pelukan, kalau kita ada peluh, dia tak akan berjangkit lah untuk HIV ni, Abang Lan. Macam tu So ingat tu ada 4 tadi tu. Darah, cecair faraj, susu ibu dan juga air mani. Okay, macam ni. Saya nak tanya, betul ke HIV ni hanya golongan tertentu saja yang boleh terkena? Okey, tak betul sebenarnya. Sebab kita semua boleh terjangkiti. Okay. Itu sesiapa saja yang lakukan aktiviti yang berisiko lah, terutamanya seperti yang saya beritahu tadi, tanpa kira jantina, agama ataupun orientasi seks dia lah. Boleh dijangkiti. Lebih-lebih lagi bagi kepada golongan yang terdedah kepada risiko seperti seks tanpa perlindungan, ataupun perkongsian jarum suntikan. Macam seks yang tanpa perlindungan ni lebih lagi kepada yang saya kerap ulang daripada tadi, iaitu melalui pasangan yang kita tak tahu pun siapa dia, ataupun bertukar-tukar pasangan, lebih-lebih lagi sesama jantina. Nampak tu, bertukar-tukar pasangan, macam-macam aktiviti yang kita kata sebagai risiko yang tinggi lah, ataupun high risk. So kena ambil tu sebagai satu peringatan lah kepada semua aktiviti-aktiviti yang macam tu. So saya nak tanya satu lagi berkenaan mitos dan fakta jugalah tentang HIV ni kan. Kadang-kadang kita tengok seseorang tu dia nampak steady je, nampak sihat je kan. Tapi boleh ke dia tu, orang yang kita nampak sihat tu, adakah dia ada risiko yang sebenarnya dia ada HIV? Boleh sebenarnya. Sebab apa, HIV ni dia boleh duduk diam dalam badan manusia ni bertahun-tahun tanpa ada tanda. Tanpa ada gejala. Sebab tu ujian ni penting untuk kita tahu status kita, dan bukan tunggu sakit baru kita nak periksa. Lebih-lebih lagi kita tujukan kepada yang mereka yang berisiko lah, mereka yang buat aktiviti yang berisiko. Kena cek. Sebab kita tahu pun dalam badan kita ni macam mana. Cek secara berkala lah. Betul. So jangan ingat kita sihat, nampak steady kan, ataupun rasa macam okay je, tak ada rasa macam tadi kita dengar ada cakap ada gejala-gejala tertentu kan, simptom-simptom dia. So kita rasa tak aku tak kena buat HIV, okay je aku buat, okay je. So tak boleh fikir macam tu Okay, kembali lagi kita dalam segmen seterusnya. Masih lagi stick kepada tajuk yang sama, HIV, AIDS dan STIs. Okay, tak kenal, tak kisah. So dalam segmen ni kita nak tahu tentang pencegahan dan tanggungjawab untuk diri sendirilah kan. Semua orang ada tanggungjawab pada diri sendiri. So saya nak tanya dekat Encik Kai, macam mana seseorang tu, ataupun kita nak khususkan kepada remaja lah terutamanya, untuk menjaga diri daripada jangkitan HIV dan STI? Okey, Abang Lan. Paling penting sekali lah untuk remaja-remaja kita pada hari ini, untuk kena tahu tentang abstinence. Apa itu abstinence? Jadi abstinence ni, kalau nak tahu, abstinence bermaksud kemahiran menahan diri daripada melakukan hubungan seks sebelum berkahwin. Para remaja sekalian. So sekarang banyak gejala-gejala sosial yang kita tahu terlampau banyak lah. Kes-kes yang sampai ada kehamilan. Ada juga kes-kes yang dah ada HIV dah pun sebenarnya. Kalau kita tengok data kita lah.
Jadi untuk abstinence ni merupakan cara yang 100% insyaAllah berkesan lah untuk mencegah kehamilan sebelum berkahwin serta dapat menghindarkan diri daripada penyakit jangkitan seksual. Amalan. Jadi kami bukan nak galakkan hubungan seks lah tanpa nikah, tetapi sebagai seorang yang berada dalam perkhidmatan kesihatan ni, nasihat saya guna kondom. Itu yang cara yang paling berkesan lah untuk kita elakkan diri daripada jangkitan seksual dan juga HIV. Dan paling penting sekali, jangan takut nak cari maklumat yang sahih lah, serta berani kata tidak kepada tekanan rakan sebaya. Itu yang paling penting sekali sebenarnya, Amalan. Itu dia. Ingat, kena cari sokongan dan sebagainya lah untuk dapat bantuan. Jangan perang seorang-seorang. Tapi kadang-kadang Encik Kai, dia malu sangat. Betul. Dia malu nak tanya pasal benda ni. Betul tak? Betul. Ya. Sebab kalau macam bercerita tentang hubungan seksual, kadang tentang badan sendiri pun kita malu kan, kita nak tanya dengan orang kan. Okay. Jadi sekarang ni banyak sumber-sumber mesra remaja sebenarnya. Okay, kita boleh dapat daripada sekarang ni banyak daripada TikTok lah. Kalau kita cari benda baik, kita dapat benda baik kan malah. Jadi kita boleh tengok rujukan daripada TikTok, ada juga pakar-pakar berkaitan dengan remaja, pakar-pakar berkaitan dengan kesihatan, ataupun ada juga laman web yang berkaitan dengan abstinence sendiri. Okay. Ataupun kalau kata nak lebih spesifik ataupun private lah sama ni, kita boleh remaja sekalian, kanak-kanak budak sekolah ni boleh berjumpa dengan kaunselor di sekolah. Okay, kalau kata macam ada masalah berkaitan dengan kesihatan seksual ataupun berkaitan dengan rakan-rakan sebaya yang beri tekanan untuk membuat perkara-perkara yang tidak baik, lebih baik jumpa dengan kaunselor sekolah lah. Mungkin boleh dapatkan sedikit nasihat daripada kaunselor. Semua maklumat kalau macam kata untuk kesihatan ni pun kita akan rahsiakan sebenarnya. Kalau kata jumpa kaunselor daripada kesihatan lah, kita akan rahsiakan segalanya. Lebih PNC lah, private atau confidential kan maklumat tu. So ingat tu adik-adik semua dekat luar sana. Okay, dapatkan bantuan dan pertolongan ni. Dan macam yang Cik Kai cakap tadi, banyak je tempat-tempat untuk kita dapatkan maklumat dan sebagainya lah. Okay, kita cakap pasal ni, kita kena buat test. Mungkin ada seorang dia dah mula, dia dengar podcast kita ni, dia dah mula ada kesedaran, mungkin dia high risk ke apa. Kita tak judge, tapi mungkin dia dalam golongan tu. So dia nak dapatkan perkhidmatan, dia nak buat saringan ujian HIV tu. Dekat mana yang disediakan tempat ke, atau macam mana dia nak dapatkan ujian HIV tu? Okey, kepada mereka ataupun remaja yang mungkin rasa dia berisiko lah, pernah buat aktiviti-aktiviti berisiko, mudah je sebenarnya. Pergi ke klinik kesihatan kerajaan lah, paling mudah, yang terdekat dengan adik-adik. Boleh buat ujian saringan HIV tanpa nama. Itu secara rahsia lah sebenarnya. Mungkin kalau kata takut orang tahu kan, so pergi ke klinik kerajaan, pergi kaunter, bagi tahu kata nak buat ujian saringan HIV tanpa nama. Jadi petugas kesihatan tu akan guide lah macam mana cara untuk buat dan ke mana arah untuk kita pergi. Secara percuma saja, Amalan. Kita buat secara percuma saja, tak ada masalah. Dan ada juga ujian cepat lah. Kalau kata nak buat ujian sendiri kan, mungkin kita boleh dapatkan kit tu, ujian tu, rapid test kit tu. Tapi memang perlu ada ujian pengesahan lah. Kalau kita dah buat ujian rapid test kit tu, kena buat ujian pengesahan di klinik kesihatan. Itu yang paling betul verify lah. Dapatkan kepastian lah yang tu. Ya, betul. Jangan malu-malu lah kalau sekiranya memang ada adik-adik semua ada risiko sebelum ni kan, nak buat ujian, tak ada masalah. Boleh pergi klinik kesihatan untuk ujian percuma saja. Percuma saja, insyaAllah. Tu, dengar tu. Okay. Kau bagi percuma untuk adik-adik. So jangan rasa malu. Buang rasa malu tu, bukan maksud buang rasa malu ni nak suruh adik-adik buka baju lari ke orang. Kan? Kita nak, dekat KFT sendiri, kita ada satu, orang kata apa, ayat yang kita guna lah. Okay. Jangan malu, ambil tahu, bagi tahu. Tu penting. Macam hari ni kita buat ni kan, kita nak buang rasa malu tu sebab benda ni penting untuk dia adik-adik. So, kalau macam dia dah tahu dia dijangkiti, so apa langkah awal yang boleh dia ambil lah untuk diri dia? Okey, yang pertama sekali jangan panik lah. Sebab apa?
dia anda pun tahu ada risiko kan, so jangan panik lah. Okay, mereka dah tahu dah risiko tu ada. So kalau kata memang disahkan dijangkiti, okay, pihak klinik kesihatan kita ada kaunselor, okay, ada pakar perubatan kesihatan keluarga yang akan memberikan bimbingan lah cara-cara bagaimana kita nak mengatasi masalah kesihatan yang memang kita dah confirm ada jangkitan ni kan. Okay, jadi kita ada perkhidmatan sokongan lah dan kaunseling, perkhidmatan untuk psikologi, dan juga kita ada community jugalah untuk kita support kepada mereka yang dah ada yang dijangkiti ni. Contoh macam di Penang ni kita ada FADA, kita ada AARG yang sentiasa proaktif lah untuk mendekati para golongan yang dijangkiti ni ataupun yang berisiko. So kita tak naklah buang terus. Mereka juga berhak untuk hidup sihat dan berhak untuk bersama-sama hidup bersama-sama dengan masyarakat yang lain lah, insyaAllah. Tidak akan dipinggirkan, insyaAllah. Kita tak pinggirkan. Dengar tu kata-kata daripada Cik Kai, kita takkan pinggirkan. No one left behind. So semua akan kita bantu. Sebab mungkin ada setengah orang akan cakap buang yang keruh, ambil yang jernih. Tetapi kadang-kadang kita tengok pada keadaan, tak relevan juga kalau kita nak buang kan. So sifat kemanusiaan tu kena ada. Jadi kita nak bantu. Jadi macam yang tadi adik-adik dengar dah, semua yang tengok podcast ni dah dengar, boleh dapatkan bantuan, ada buat ujian dan sebagainya. Kalau dah tahu ada dijangkiti macam mana kan. So jangan panik. Jangan rasa macam diri tu terbuang. Ada setengah orang ni Cik Kai, dia rasa aku ni dah tak suci, aku dah kotor, aku dah tak diterima oleh orang dan sebagainya. So jangan macam tu, buang rasa benda yang negatif tu. Anda masih juga seorang manusia dan ingat ada lagi manusia yang nak bantu kita. Kita orang kata tak boleh nak anggap ini adalah satu hukuman lah kepada manusia. Itu hanya Allah SWT sajalah yang akan itu hanya hak daripada Allah SWT lah. Betul. Kan, apa pun ingat ada bantuan-bantuan. Jadi kalau rasa dijangkiti dan sebagainya atau nak buat saringan, boleh terus ke klinik kesihatan yang berdekatan dengan anda. Ingat tu.